3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry. Kedai tutup. Itu nak dia. Jangan mak lagi duduk. Dia duduk. Oh, mak ceroboh kedai tutup. Bye-bye. Bye. Tak payahlah suluh-suluh kak. Hello. Okay, ignore muka aku. Aku baru bangun tidur. Nak tidur kejap. Because sekarang aku tak cuci muka lagi. Sekarang pukul 12 suku pagi. Aku tidur kejap dalam 30 minit gue. Sebab aku jaga Hayan, anak kakak aku, Kak Fiza, and Hana. Dah seminggu dah pun. Dah beberapa hari ni aku macam ngantuk kan. Sebab aku stay up. Hayan macam mengamuk 2-3 hari ni sebab dia sesama. Tapi okey lah sebab aku dah tahu cara kan. Sebelum ni aku tak tahu macam mana nak buat. Lepas tu dia pun tak nak kat aku. So you know, sebabkan Hayan macam sesama mengamuk, aku nak tidur dulu sebelum aku nak stay up sepanjang malam. Sebab pagi aku kebarai bro. Aku tak boleh buka mata. Bila aku dah sepah, aku tak ambil tahu bila aku sepah. Ya. Also disebabkan aku jaga baby ni. Hari ni hari Senin tau kan. You know, dia dah hari Selasa. Tapi kira semalam aku sepatutnya post video. Aku tak post sebab aku tak ada video. Ada tapi tak siap lagi video tu and tak siap edit lagi pun. So aku tak ada masa. So aku macam aku cuti lah, tak post. Oh, aku ada jerawat. Aku dah kering. Perfect. Oh, kalau korang tertanya-tanya kenapa aku jaga anak Kak Fiza, sebabnya Kak Fiza operate hari tu. But okay dah seminggu dah. Yeah, itu je nak bagi tahu kenapa aku tak post video. Aku miss post video seminggu. Okay. Yang penat. Aku nak jaga kulit aku balik. Aku kemas bilik. And minggu ni pun adik-beradik aku akan balik. Kita orang akan berkumpul hujung minggu. So, stay tuned. Ni, pukul 12 baru nak bangun. Siap pemidah. Saya dah pakai moisturizer. Ha? Rehem mesti apa? Birthday apa kita pergi Maggi lah. Plastik dia ke simpan? Nak tengok Kak Fiza masak Maggi kari. Tiba-tiba pukul 12 pagi semua nak makan Maggi. Bau keluar dia kena masuk. Tak apa. Lepas tu makan pun tak sihat pula tu. Ni Maggi kari ni. Bukan apa kena beli big Maggi. Ni dah lama sangat. Ni abah dia abah 30 bulan 6. Hari apa dah? Kita dah 22. Yo, sepannya kat depan. Aku banyak kerus. Kalau tak ambil melawa dia. Buat apa? Dia kata tunjuk yang tak lawa. Dia sangat. Ikut ada kakaknya. And to think that for you I would've put it all on hold. Now I'm playing in the sand till it turned to gold. Midas hands, but we all grow old. Can't have my soul, let my heart turn stone. Guess I gotta say it twice, it ain't my fault. Every little thing got a price, that's what I... Hancur takut kaca lebih. Besarnya mak.
Sekarang pukul 3.08 petang. Aku nak makan nasi. Sementara adik Hayan tidur, kita makan dulu sambil tengok anime. Aku baru start tengok Attack on Titan. Sorry. Ya, aku baru start. So adalah episod berapa? 16 season 1. Hello, Ogla. Sekarang pukul berapa? 8. Roti sausage. Takung. Enggak. Kurang ya? Apa sih? Betul. Pendek lah ni. Kak bisa buat. Nanti buat yang tu sepak dulu. Croissant. Ni apa? Tuna. Cheese. Apa? Buat apa tu? Kata nak tanam. What? I think I want a Niger. I Tropicana. Orange juicy. So sedap. Apa tu? Tak mandi lagi. Ni je yang dah mandi. Oh, akak tak mandi kak? Mana lah macam mandi. Asyik make up. Sekarang dah pukul 12. Ada sekolah dah. Kak balik ni? Malam mak tu sedih tak pasang ke? Oh ya ke? Ha. Ingat ke sesama? Mak tu sedih. Lepas tu pukul berapa lah? Dah pukul 9 situ, 10. Mak tu kata sekejap lagi balik angkat ni kan. Tak jadi balik. Mak kata esok. Mak sebab baru kemas rumah. Tak lalu nak angkat. Ya ke? Mak tu. Wah, tak boleh balik. Mak tu. Mak tu tahu tak esok? Kakak Abah dia balik? Tak, kakak tak balik. Tak balik. Kak Ana balik sekolah dah. Teringin. Tak teringin. Dia dah umur pun. 30. Teringin benda macam ni. Faham tak? Buat dulu kau makan, kau balik sekolah macam ni. Belum dah balik sekolah. Kau bisikkan singgah dia beliak. Saya tidak. Kena. Adik Hayan tak mandi lagi. Selalunya separuh dia makan saja, separuh dia tak rendah. Tak bagi pasal mami. Nak perundian. Oh! Jaga ke bawah. Okay, bye-bye. Tada! Okay, kita mengadapkan benda ni dengan sini. Sambil lipat kain. Sambil mainnya. Cepat. Takut ni. Mami. Menjahit. Setahun tak lipat kain. Setahun nak kali baju dah jalan. Dah nak masukkan yang masa lama. Kan tak main. Tak, kalau cara ni main sejam nak nunggu masa. Oh, sampai 2. Mami 2 kali. Asyik nak try sekali je. Realize. Kenapa tu? Asyik dah 3 buat 3. Hei, kenapa ni? Sekali macam mana? Ada luck punya orang. Ni tak ada luck hari ni. Buat 2. Pergi dekat. Sini. Ada banyak Violet comel.
Kalau dia comel. Okay, adik rasa adik kalah kali ni. Faham tak? Kalau 10 kali, 100 kali bermain, 90 kali tu memang Duduk. Kakak ni mama cocok 2 kali je. Tadi lagi best. First time terus tadi. Adik, memang mami. Ni kalau meja airport ni mesti aku kena ni. Elok-elok je aku record ke dia. Kerja ready je ni kepala dia. Good morning. Cik, macam cikgu good morning. Sekarang hari ni hari Sabtu. Sekarang pukul 9.29, 9.30 pagi. Akak Pizza dah balik dah rumah dia malam tadi. So like malam tadi aku tidur dalam bilik aku. First time setelah 2 minggu. Kalau tak aku tidur kat depan tu kan. Sebab semalam aku tak tidur. Sebab jadual waktu tidur aku dah messed up gila dah. Dah tak betul. So malam aku tidur pukul 4. But it's fine. Aku okay je. Sebab aku pun macam tidur lambat, dah biasa bangun pagi. So aku tak ada rasa penat pun. Ya, so aku macam yang korang nampak, aku dah bersiap. Hari ni hari Sabtu, aku nak pergi teman kakak Fizzah sekejap lagi. Kakak Fizzah ada appointment dekat hospital. But ada medical check up lah kan. Then follow up. I don't know benda apa. Jumpa korang nanti. Arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me, how have you not figured it out? Ooh, dry your eyes. Hello. So sekarang pukul 10 malam. Hari ni Ahad. Aku nak keluar pergi TC tu Teluk Cempedak, pantai dekat Kuantan. So aku nak pergi dengan abang aku dah balik lah. Tadi kita orang pergi ambil dinner dekat Ana Ikan Bakar Petai. Lepas tu makan kat rumah je. So dah lepas makan malam kat rumah ni, semua bersiap nak pergi TC pantai tu lah. Kita nak pergi Starbucks, pergi minum kopi lepak-lepak dekat Starbucks sana lah. Ya, so jumpa korang lagi. Oh, dah sampai TC. Ramainya orang. Ingatkan tak ada orang malam Ahad. Bring the bottle tonight, red wine or rerun all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies, you got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you would stop. Rabuk apanya? Nampak kutiau. Kita singgah sebentar beli yao-yao. Mata belat. I suka lau-lau lagi daripada yao-yao. Lau. Gula-gula. Sorry. Oh, Nano. Sekejap, nak bagi satu kat Ashu, nak tunjuk. Siapa tahu ni? Bagilah kat Ashu tu dulu. Nano. Coklat Nano. Tahu tak dulu zaman kanak-kanak ada iklan Nano. Tahu tak? Tak tahu ada lagi. Okay. So Nano ni gula-gula zaman kami kita orang dulu kalau nak balik kampung jauh-jauh jam kan naik kereta mesti beli. Dulu kalau pergi sekolah mesti lagu Nano. Dia satu keluarga kan, 4 karakter kartun tu. Gula
gula nano-nano. Wow, keenakannya sungguh luar biasa. Nano, nano. Nano, nano.